I just wanted to be there with you, the place that no I... Ustaz, saya terfikir kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus je? Allah kan maha berkuasa. Soalan yang bagus, Hakim. Kamu semua, cuba bayangkan kalau cikgu bagi kamu semua satu buku tebal. Contohnya, buku teks sejarah. Cikgu nak minta kamu semua baca habiskan dalam masa 1 hari. Boleh tak? Memang tak sempat nak hadam Ustaz. Saya baca 5 muka pun dah mengantuk. Begitulah juga dengan Al-Quran. Allah turunkan secara berperingkat supaya lebih mudah difahami dan diamalkan. Ia bukan sekadar buku, tapi panduan hidup. Contoh yang pertama ialah ia dapat menenangkan hati Nabi SAW. Hal ini kerana pada semasa itu Nabi Muhammad SAW terlalu banyak tekanan seperti dihina, ditentang, bahkan diugut. Jadinya, bila ayat Al-Quran turun pada ketika itu, ia menjadi penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Bila kita tengah sedih, lepas tu kawan bagi kata-kata semangat. Tepat sekali, Fadli. Contohnya, semasa Nabi Muhammad SAW sedang sedih selepas isteri baginda Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Sayyidina Abu Talib wafat, Allah menurunkan surat Duha yang bermaksud, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ayat ini seperti sedang memujuk hati Nabi SAW. Subhanallah, rasa macam Allah peluk Nabi dengan kata-kata. Contoh kedua, untuk mendidik umat secara berperingkat, larangan arak tak turun sekaligus. Mula-mula, Allah sebut tentang keburukannya. Kemudian, larang semasa solat. Dan akhir sekali, haramkan terus. Kenapa tak terus haram dari awal? Kalau terus haram, ramai tak mampu tinggalkan serta-merta. Bayangkan, orang sekarang disuruh berhenti guna telefon terus. Boleh? Memang susah tu. Saya pun pegang telefon macam kawan baik. Itulah hikmahnya. Islam mendidik dengan perlahan-lahan, bukan memaksa. Ustaz, saya pernah dengar ayat Al-Quran turun ikut situasi. Betul ke? Ya, Fad. Itu dipanggil asbabun nuzul. Contohnya, bila sahabat bertanya tentang harta anak yatim, turunlah ayat yang beri panduan mengurusnya. Sama juga kalau kita bertanya kepada cikgu dan cikgu menjawab ikut keadaan soalan kita. Lebih mudah faham, kan? Jadi Al-Quran bukan hanya ajar teori, tapi juga respon pada masalah semasa. Ringkasnya, Al-Quran turun secara beransur-ansur supaya tenangkan hati Nabi, umat lebih mudah faham dan amal, didikan secara berperingkat dan jawapan kepada persoalan semasa. Lepas ni, saya nak baca Al-Quran sambil faham maksud. Rasa lebih dekat dengan Allah. Saya kagum dengan cara Islam membentuk manusia perlahan-lahan, bukan terus paksa berubah. Bagus semua. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran saja, tetapi kita perlulah faham, rasa dan mengamalkan. Itulah kunci keberkatan